Okey, sekarang pukul 9.42 Betang Hinai bulan 3. Kita melepaskan ikan di kolam A Kolam A. Okey. Ini ikan untuk kolam A Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang pukul 9.13 Bertarikh 6 hari bulan 3. Lepasan ikan untuk kolam C untuk kolam C. Total semua hari ni kita akan melepaskan sebanyak 22 tang. 2.2 tang. 22 tang peta orang Ni kolam C Awak nak tengok kami ikan kita tengok dekat situ. Okey, assalamualaikum. Sekarang pukul 9.26 bertarikh 6 hari bulan 3. Pelepasan ikan untuk kolam B Okey. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam di tangan saya pukul 8.54 bertarikh 6 hari bulan 3. Okey, ini pelepasan untuk kolam E kolam D. Okey. Boleh. Okey, ini ikan kolam D